Mana? Ring kan? Nah. Tadi dia sini, dia masuk. Oh, tu lah dia. Tu lah, nama. Okey tu. Dalam sana. Tutup. Tapi berani ya. Oh, astaga, bukan ular ni. Apa bukan ular tedung? Tepung yang kecil dia, tepung yang kecil. Jatuh. Bagi dia. Ini pun boleh lah ni. Panggil Okey. ni ular sampah. Nik. Ada kepit? Kepit ni? Ada kepit? Kepit ada? Kepit besar. Mana? Cakap? Ha? Tu apa? Ayam goreng kan? Nah, yang Mik kata Ayam goreng. kata ular gitu ayam goreng. Ha? Sini. Tadi dia sini, dia masuk. Lepas tu kita buka pintu, dia sama masuk dalam. Oh, pada diselotep ni. Buka tu. Buka ah. Bawah. Oh, batara, batara. Ada spray nyamuk ke apa kan? Spray apa? Spray. Aerosol punya spray tu ada tak? Bagi warna. Warna apa tadi? Ada nampak? Tu hitam. Warna apa? Ya. Ada. Oh, tu lah dia. Tu lah nampak. Oh, dalam tu. Tapi Ada reset okey tu. Nampak sudah. Tu ada masuk tu. kayu kecil congkel. Dia bukan besar sangat. Ada ni tak? Reset dia. Nanti ada. Oh, tu lah dia. Mana ada kayu kecil yang bikin Betul lah kayu kecil congkel. Ular apa ni? Ular apa tak tahu. Macam tedung je. Apa? Ular hitam. You belakang sikit lah. You berani ya? Betul lah tu. Tengok tu. Tu tedung. Berani you lah. Mati ni Ale. Ha? Mati yang nanti digigit. Oh, bisa ni. You Ada kasi bisa. tutup pintu nanti. Bukan mak. Tapi you berani ya? Ha? Berani duduk sini saja.
Tadi selotip tadi. Oh, okey. Ini kalau kepit tak boleh. Tak ni. Oh, Tak besar. lepas. Saya ada ini boleh ya? Ada tak? Kejap. Sampai. Boleh. Ada. Okey, boleh. Boleh. You masuk dalam sana. Hah? Duduk dalam tu. Kasi tutup. Tapi Okey. berani ya. Saya pergi sini. Tak nak keluar pula. Mungkin guna angle ni tapi itulah patah lain kan. Mata baik biar nak. Wih, Naik ke atas pula. jangan naik. Dah. Oh, okey. Astaga, bukan ular ni. Ular sampah. Ular sampah bukan ular tedung. Sudah. Bekas tak? Sudah. Oh, bukan ini You ada bukan. bekas ke plastik kan? Ada bekas. Ni Tepung ular ke tepung kecil? Tepung yang kecil dah, tepung yang kecil. Ini bukan ular tedung. Jatuh. Dia ingat ular hitam tapi Ya. ini ular. Tak apa. You boleh pegang ya. Bagi pegang dia. Tepung yang kecil. Okey dah. Dah biasa. Tu boleh, tu botol air boleh lah. Tu. Boleh ada tutup dia. Dia cari itu cicak lipas. Dia makan tu. Ni. Kaki. Kaki Mati aku. dah kot. Dia ni tak bisa. Sampah. Pegang kepala. Nah, bukan jatuh ni ya. Ingat tadi ular tedung. Hah? Ini bukan tedung. Bukan tadi. Bukan. Terasa di glove. Geli ya. Geli. Siapa gerak tebak? Masuk kepala tu boleh. Tu Aimi punya glove. Ada ini. Ini gigit orang nak. Gigit-gigit. Dia gigit tapi tak sakit lah. Tak sakit Dia lah. tak ada bisa. Jangan tak tepung. Dia bisa. Tepung yang tepung. Tak ada. Dia cari itu cicak lipas. Rusak kan tu. 2 kali baru kena dia ni. Masuk. Tak nak masuk. Pandai ni. Kak, ada bekas tak tepung? Tak ke? Tak tahu ya. Ini pun boleh lah ni. Okey, dia nak masuk tu. Jinak Rohim tu baca-baca. Rem balik jinak game. Nampak tu Rem. Yang rabi kau ni. Dia keluar balik. Pinjam glove. Tak apa. Masuk yang gitu je. Nak pegang ke? Nak pegang masuk dalam. Dia kepala je. Buat-buat main pula. Dah. Boleh. Masuk ke ekor dulu baru masuk kepala. Ada tak? Ni ya. Jap dia apa? Boleh. Besar sikit tak? Dah. Okey, standby buat betul. Apa tu? Masalahnya terasa bagi giginya di glove. Ni tak nak pakai. Masuk ekor dulu. Masuk ke ekor dulu baru masuk kepala. Boleh lah kan? Boleh lah ni. Masuk ekor boleh. Masuk kepala Pandai dulu. orang ni. Boleh. Kita panggil ni ular sampah. Masuk kepala dulu buat. Kau mana boleh ni? Tapi you berani ya. Ada setengah orang dia tengok segala ni. Oh, dia, Biasa biasa lah. Kita orang kampung sakai lah. Biasa tak kasar ya. Takut lah. Tak ada apa. Ini pun tak payah dah. Tak payah. Okey, thank you. Terima. Okey. Siapa tu dia mau masuk kepala di sini? itu bekal apa tu? Tadi kan nak breakfast. Buka Tupperware tu kan. Ni balai bubur dekat. Mustang. Next, okay. Next. Ada next lagi. Macam mati aja. Ular sampah. Mula-mula ingat ular tedung. Dia masuk dalam frame pintu. Dia punya frame pintu tu kan yang pintu yang
Pintu yang macam Sliding. tu, pintu kebal tu. Pintu yang mahal tu. Ada lubang. Dia masuk dalam tu. Jolok-jolok keluar tu.